Mahasiswa di sebuah universiti di Indonesia mencuri perhatian apabila membawa seekor ular sawa semasa sesi pembentangan tugas akhir tesis lapor media tempatan. Rakaman video yang dimuat naik menerusi akaun Instagram Sally RS memaparkan pelajar lelaki itu membentangkan tesis bertajuk Kepelbagaian Spesies Ular di Pulau Enggano. Ketika ditanya mengenai sampel kajiannya, pensyarah dan hadirin terkejut apabila pelajar terbabit mengeluarkan seekor ular sawa dari dalam sebuah kotak. Pelajar itu menjelaskan pemilihan tajuk tesis berkenaan yang dibuat berdasarkan hobinya memelihara ular dan memiliki pelbagai spesies reptilia tersebut di rumah selain sering menerima ular sebagai hadiah. Rakaman berkenaan meraih lebih 531,000 tontonan di media sosial dan mengundang pelbagai reaksi daripada netizen dengan ramai memuji keberanian serta keunikan pendekatan yang digunakan dalam pembentangan tesis itu.